Kenapa kadang-kadang akan terjadi market value rumah jatuh? Ramai orang masa beli rumah akan tanya ejen, value rumah ni bank boleh bagi tak? Biasanya ejen akan jawab, boleh. Market value tinggi. Tapi realitinya tak semua bank bagi value yang sama. Kadang-kadang cuma 1 atau 2 bank je yang setuju dengan nilai tu, bank lain mungkin nilai lebih rendah. Bila kita terlalu percaya satu sumber, kita akan fikir rumah tu memang berbaloi. Tapi bila kita ada penasihat loan atau banker sendiri, mereka boleh bantu cek semula market value rumah semasa. Kadang-kadang dari situ baru kita sedar harga rumah tu sebenarnya terlalu tinggi atau rendah ataupun memang within market value. Contoh mudah, harga jual RM500,000 tapi market value sebenar bank nilai RM460,000. Bezanya RM40,000 tu kena keluar dari poket sendiri. Dan bila bank turunkan value, jumlah loan kita pun automatik turun. Inilah sebab ramai pembeli baru tersangkut masa buat loan. Hai, saya Melissa. Saya nak bantu orang buat refinance dan loan rumah. Kalau nak saya bantu, komen bantu di bawah. Jadi bila nak beli rumah, jangan harap satu pihak saja. Dapatkan sekurang-kurangnya 2 atau 3 bank semak value. Bila kita tahu harga sebenar market value, kita boleh buat keputusan lebih bijak sama ada nak teruskan beli, tawar harga atau cari pilihan lain. Untuk semakan loan rumah, pergi ke profile page dan message kami atau tinggalkan komen di bawah. Jumpa anda dalam video kami yang seterusnya.